Okey, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang perjalanan hidup Ahmad Faizal. Oleh itu, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. So, ahli kumpulan kami adalah saya sendiri, Muhammad Syazani. Seterusnya ada Muhammad Adli bin Dahlan. And then ada Muhammad Syukri bin Samari. Lepas tu ada Muhammad Syukri. Syukri ya? ya Syukri. And then ada Zulfadli bin Sufyan. Lepas tu kita ada Awang Amirul. Zulfadli. Seterusnya Zulfadli, betul. Okey, lagi? Awang Lepas Amirul. tu Awang Amirul. And then Siti Nur Syamsina. Okey. Lepas tu yang terakhir kita ada Nur Hasima. Okey, silakan. Baik. So, untuk pembentangan pagi kali ini, saya mulakan dengan latar belakang Ahmad Faizal. Pertama sekali, Ahmad Faizal ni telah dilahirkan pada 12 Februari 1995 di Kulim, Kedah. Dibesarkan dalam keluarga yang sederhana yang mementingkan pendidikan, agama dan nilai hormat menghormati. Ayah beliau bekerja sebagai guru sekolah rendah, manakala ibu beliau pula merupakan suri rumah yang penyayang dan tegas. Sejak kecil, beliau dikenali sebagai seorang yang rajin, mudah mesra dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Pengalaman hidup beliau membentuk dirinya menjadi seorang yang lebih matang, tabah, dan berjiwa besar. Oleh itu, kita akan sama-sama menelusuri kehidupan beliau daripada peringkat bayi dan awal kanak-kanak, iaitu bermula daripada umur 0 sehingga 3 tahun, kemudian peringkat awal kanak-kanak, seterusnya kepada peringkat sekolah rendah, peringkat remaja, peringkat universiti, peringkat dewasa, peringkat lewat dewasa, dan akhir sekali adalah kesimpulan dan refleksi. Oleh itu, saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada pembentang seterusnya. Baik, pada hari ini saya akan membentang berkenaan dengan peringkat kehidupan yang kedua, 0 Siapa? hingga 3 tahun, iaitu Siapa tu? bayi awal. Siapa? Nama saya Awang Amirul bin Awang Muharid. Okey, Awang Amirul. Okey, silakan. Awang Amirul. Okey. Jadi, seperti yang kita sedia maklum, perkembangan yang berlaku pada umur 0 hingga 3 tahun ini merupakan salah satu perkembangan yang pesat kerana berlakunya perkembangan dari segi fizikal, kognitif dan psikososial. Jadi, tempoh ni memainkan peranan pentinglah perkembangan bayi. Baik. Jadi, untuk yang pertama iaitu perkembangan fizikal, iaitu perkembangan tubuh. Jadi, pada usia 7 bulan, Ahmad Faizal sudah boleh merangkak. Kemudian, pada usia 1 tahun 2 bulan, Ahmad Faizal juga sudah boleh berjalan. Ini dapat menunjuk bahawa perkembangan seperti otot-otot dan juga kekuatan beliau untuk terus berkembang pada usia 0 hingga 3 tahun ini. Kemudian yang kedua adalah aktif, lincah dan suka meneroka persekitaran. Jadi kesan daripada perkara ni dapat membuat Ahmad Faizal ni belajar banyak benda barulah dan juga dapat melihat sekeliling persekitaran kehidupan beliau. Kemudian yang kedua itu perkembangan kognitif. Ahmad Faizal cepat belajar bercakap. Pada usia 2 tahun, Ahmad Faizal sudah boleh menyebut ayat-ayat pendek dan memahami arahan mudah daripada ibu bapanya. Selain itu, Benar ke? Umur 2 tahun dah faham? Sini dapat orang bercakap apa dia? Umur 2 tahun dah boleh menyebut ayat pendek dan memahami arahan mudah. Hai. Nanda ya. Kata orang tu. Okey, teruskan. Betul. Jadi, beliau juga dapat mengenali objek dan bunyi sekeliling. Jadi, Ahmad Faizal ni dia boleh kenal contohnya mainan beliau ataupun bunyi-bunyi sekeliling macam suara ibu bapanya. Kemudian yang ketiga iaitu perkembangan dari segi psikologi atau psikososial. Jadi Ahmad Faizal sangat rapat dengan ibu bapanya
beliau mudah menangis apabila berjauhan daripada mereka kerana mempunyai ikatan emosi yang kuat. Pada masa yang sama, beliau juga seorang yang ceria dan mudah mesra. Hubungan yang baik dengan ibu bapa membantu Ahmad Faizal ni berasa selamat serta memberi keyakinan kepada beliau dari kecil lagi. Kemudian yang keempat, peringkat ini juga dapat dijelaskan melalui teori Jean Piaget, iaitu tahap sensorimotor. Menurut Piaget, kanak-kanak ni belajar melalui deria dan pergerakan fizikal. Sebagai contoh, Ahmad Faizal ni belajar mengenali objek dan bunyi melalui pengalaman harian serta aktiviti meneroka persekitaran rumahnya tadi. Kemudian, teori Erik Erikson, iaitu berkaitan dengan peringkat ini, Ahmad Faizal menerima kasih sayang dan penjagaan yang baik daripada ibu bapanya. Beliau berjaya membina rasa percaya dan selamat terhadap orang di sekelilingnya. Kesimpulannya, pada usia 0 hingga 3 tahun ni, Ahmad Faizal menunjukkan perkembangan yang baik dan memuaskan untuk bayi yang lahir pada 0 hingga 3 tahun tingkat bayi awal. Perkembangan awal ini menjadi asas penting kepada pembentukan personaliti, pembelajaran, fizikal, kognitif dan psikososial Ahmad Faizal. Jadi saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya pada peringkat awal kanak-kanak. Pada peringkat ini, Ahmad Faizal menunjukkan perkembangan yang baik dari aspek fizikal, kognitif, psikososial dan emosi. Muhammad Syukri Samari Muhammad Syukri bin Samari 99989. Okey, teruskan. Dari aspek fizikal, Ahmad Faizal sangat aktif bermain, berlari dan melompat bersama rakan-rakan. Beliau juga mampu memegang pensel dengan baik, melukis dan menulis huruf mudah. Minatnya dalam aktiviti melukis membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata serta kreativiti. Dari aspek kognitif pula, berdasarkan teori Jean Piaget, beliau berada dalam peringkat pra-operasi di mana kanak-kanak mula menggunakan bahasa, simbol dan imajinasi untuk memahami dunia sekeliling. Ahmad Faizal gemar mendengar cerita, membaca buku bergambar dan sering bertanya soalan. Sokongan ibunya yang sentiasa membimbing pembelajaran di rumah turut membantu perkembangan intelektualnya. Dari segi psikososial pula, menurut teori Erik Erikson, Ahmad Faizal berada dalam peringkat inisiatif vs rasa bersalah. Beliau menunjukkan sikap rajin dan berinisiatif seperti membantu guru dan aktif dalam aktiviti tadika. Namun beliau juga agak pemalu dan masih memerlukan galakan untuk meningkatkan keyakinan diri. Dari aspek emosi pula, kejayaannya memenangi pertandingan mewarna telah meningkatkan harga diri dan keyakinannya. Sokongan daripada ibu bapa dan guru membantu beliau membina konsep diri yang sangat positif. Selain itu, ibu bapanya mengamalkan gaya keibubapaan autoritatif iaitu gabungan kasih sayang dan disiplin yang membantu membentuk Ahmad Faizal menjadi seorang kanak-kanak yang peramah, bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi. Kesimpulannya, zaman awal kanak-kanak merupakan fasa penting yang membentuk asas perkembangan Ahmad Faizal untuk menghadapi peringkat perkembangan seterusnya. Itu saja, sekian, terima kasih. Next. Seterusnya, saya Zulfadli bin Supian, nombor metrik 101414. Seterusnya pada peringkat pertengahan kanak-kanak, iaitu sekitar 6 hingga 12 tahun. Dari segi perkembangan fizikal, Ahmad Faizal aktif dalam sukan seperti bola sepak dan olahraga. Pada fasa ini, beliau mula aktif dalam mengikuti apa-apa aktiviti sukan yang dianjurkan di sekolahnya. Kemudian, pada peringkat ini juga, koordinasi motor dan kekuatan tubuh badannya semakin baik. Walaupun saiz badannya agak kecil berbanding rakan lain, beliau masih mampu menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam aktiviti sukan yang diadakan di sekolahnya. Seterusnya, dari aspek perkembangan kognitif pula, Ahmad Faizal berada dalam peringkat operasi konkret berdasarkan teori Jean Piaget. Teori ini menyatakan bahawa kanak-kanak mula berfikir secara lebih logik dan sistematik.
Hal ini dapat kita lihat daripada apabila Ahmad Faizal ini mula cemerlang dalam mata pelajaran sains dan bahasa Melayu serta mampu memahami dan mengelaskan maklumat dengan lebih baik dan sistematik. Seterusnya, dari aspek psikososial pula, situasi Ahmad Faizal dapat dikaitkan dengan teori Erik Erikson iaitu industri versus rasa rendah diri. Pada tahap ini, kanak-kanak akan membina keyakinan dirinya melalui pencapaian dan penghargaan daripada orang sekelilingnya. Ahmad Faizal juga merupakan seorang murid yang rajin, bertanggungjawab dan suka membantu rakannya. Namun begitu, beliau pernah mengalami pengalaman yang dibuli semasa darjah 5 kerana sifatnya yang pendiam. Walaupun begitu, beliau berjaya bangkit dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat, berjaya dan tabah. Kesimpulannya, perkembangan Ahmad Faizal pada peringkat pertengahan kanak-kanak ini dapat menunjukkan perkembangan yang agak positif dari aspek fizikal, kognitif dan psikososial hasil sokongan daripada keluarga, sekolah dan persekitaran sekelilingnya. Baiklah, saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nur Syamsina binti Kamizam, nombor matrik 101088. Baiklah, saya akan menerangkan pada peringkat remaja sekitar umur 12 tahun sehingga 18. Pertama sekali, saya akan menerangkan perkembangan fizikal. Dari segi perkembangan fizikal, Ahmad Faizal mengalami perubahan normal semasa akil balik seperti pertambahan tinggi dan berat badan, peningkatan kekuatan otot serta perubahan hormon remaja lelaki. Penglibatannya dalam sukan bola, sepak dan aktiviti kokurikulum menjadikan beliau lebih aktif dan cergas. Aktiviti fizikal ini dapat membantu meningkatkan koordinasi motor, stamina serta kesihatan tubuh badan. Hal ini menunjukkan perkembangan fizikal Ahmad Faizal berlaku secara sihat dan seiring dengan proses pertumbuhan remajanya. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Dari aspek perkembangan kognitif, Ahmad Faizal menunjukkan keupayaan berfikir secara lebih matang, logik dan rasional. Beliau mula mempunyai minat mendalam terhadap bidang komputer dan teknologi serta bercita-cita menjadi jurutera teknologi maklumat. Penglibatan dalam kelab komputer dan debat turut membantu meningkatkan kemahiran berkomunikasi, pemikiran dan kebolehan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, pengalaman bekerja sambilan menjadikan beliau lebih bijak dalam membuat keputusan dan mengurus masa antara pelajaran dan tanggungjawab terhadap keluarga. Yang ketiga adalah perkembangan psikologi dan sosial. Dari sudut perkembangan psikologi dan sosial, Ahmad Faizal mula membentuk identiti diri serta hala tuju hidup yang lebih jelas. Walaupun menghadapi tekanan akibat masalah kewangan keluarga dan kesihatan ayahnya, beliau tetap mempunyai motivasi tinggi untuk berjaya demi membantu keluarga. Pengalaman ini menjadikan beliau seorang yang lebih tabah, bertanggungjawab dan matang dalam mengawal emosi. Sokongan keluarga dan hubungan baik dengan rakan sebaya turut membantu meningkatkan keyakinan diri serta kestabilan emosinya. Yang keempat adalah teori perkembangan yang berkaitan dengan Ahmad Faizal. Teori Jean Piaget iaitu perkembangan kognitif tahap operasi formal. Menurut teori Jean Piaget, Ahmad Faizal ia berada pada tahap operasi formal, iaitu tahap di mana remaja mampu berfikir secara logik dan membuat pertimbangan dengan lebih matang. Hal ini dapat dilihat melalui minatnya dalam teknologi, berkebolehan dalam menyelesaikan masalah serta kemampuan merancang masa hadapan. Teori Erik Erikson, social identity vs kekeliruan identiti. Berdasarkan teori Erik Erikson, Ahmad Faizal berada pada tahap identiti lawan kekeliruan identiti. Pada tahap ini, remaja mula mencari identiti diri dan menunjukkan hala tuju hidup. Ahmad Faizal berjaya membentuk identiti yang positif melalui pendidikan, pengalaman hidup dan sokongan keluarga sehingga mempunyai matlamat hidup yang jelas. Apa yang saya dapat simpulkan secara keseluruhan, zaman remaja Ahmad Faizal memperlihatkan perkembangan yang positif dari aspek fizikal, kognitif dan sosiologi.
Pelbagai pengalaman hidup serta sokongan persekitaran membantu membentuk dirinya menjadi seorang remaja yang matang, berdaya tahan dan mempunyai masa depan yang jelas. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, next. Baiklah, Assalamualaikum kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Adli bin Dahlan, nombor matrik 99841. Dan Okey. saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan memfokuskan kepada fasa awal dewasa, iaitu bahagian yang ke-6. Berdasarkan infografik di bahagian ke-6, fasa awal dewasa yang merangkumi usia 18 hingga 40 tahun menunjukkan Ahmad Faizal mempunyai tahap kesihatan fizikal yang baik. Namun beliau kadang-kala mengalami stres akibat bebanan kerja yang berlebihan. Keadaan ini mendorong beliau untuk mula mengambil berat tentang penjagaan kesihatan dan mengamalkan gaya hidup yang lebih seimbang. Dari sudut perkembangan kognitif pula, pemikiran beliau menjadi lebih matang, praktikal dan berorientasikan kerjaya. Hal ini sangat bertepatan dengan konsep pemikiran pasca formal atau yang kita sedia tahu, post-formal thought. Untuk pemahaman bersama, teori ini merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menggabungkan pemikiran logik dengan pengalaman praktikal sebenar secara fleksibel bagi menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dan di dunia nyata. Tahap pemikiran inilah yang membolehkan Ahmad Faizal menjadi sangat kreatif dan cekap dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kejayaannya sebagai jurutera IT. Dari aspek psikososial pula, pada fasa yang sama, Ahmad Faizal melalui fasa krisis yang dipanggil intimacy versus isolation, seperti yang kita lihat pada teori dalam infografik, atau yang bermaksud intimasi lawan isolasi. Berdasarkan teori Erik Erikson, teori ini menjelaskan bahawa pada usia awal dewasa, individu akan cuba membina hubungan intim dan kasih sayang yang mendalam dengan orang lain. Jika berjaya, mereka akan membentuk komitmen yang kukuh. Tetapi jika gagal, mereka akan merasa tak asing secara emosi. Ahmad Faizal berjaya melepasi krisis ini dengan cemerlang apabila beliau membina keluarga, berkahwin dan dikurniakan 2 orang anak sambil berusaha gigih untuk menyeimbangkan tuntutan antara kejayaan dan kebahagiaan keluarganya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Okay, last sekali, Nur Hasimah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hasimah binti Daud memegang nombor matrik 10197. Baiklah, saya akan menerangkan peringkat perkembangan Ahmad Faizal pada usia 40 hingga 65 tahun, iaitu peringkat middle adulthood atau pertengahan dewasa. Yang pertama, dari aspek fizikal, pada usia ini tenaga semakin menurun dan Ahmad Faizal mudah berasa letih. Disebabkan risiko kesihatan seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol juga meningkat. Oleh itu, beliau mula mengamalkan gaya hidup yang lebih seimbang demi menjaga kesihatan diri beliau. Seterusnya, dari aspek kognitif pula, pengalaman hidup yang luas menjadikan beliau lebih bijaksana dalam membuat keputusan, di mana kemahiran kepimpinan semakin baik dan beliau mampu mengurus konflik serta organisasi dengan lebih matang dan profesional. Okey, seterusnya bagi aspek psikologi dan psikososial, Ahmad Faizal dinaikkan pangkat sebagai pengurusan IT. Beliau lebih memberi fokus kepada keluarga, anak-anak dan kesejahteraan hidup beliau. Sikapnya juga menjadi lebih penyabar, prihatin dan bertanggungjawab terhadap orang sekelilingnya. Peringkat ini berkait dengan teori Erik Erikson, iaitu generativity versus stagnation. Pada tahap ini, beliau seorang individu berusaha memberi sumbangan kepada keluarga dan masyarakat supaya hidup lebih menjadi bermakna. Jadi, kesimpulannya, pada usia 40 hingga 65 tahun merupakan fasa kematangan dari segi fizikal, pemikiran dan emosi dalam kehidupan seseorang. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Okay, ada lagi? Baiklah. Kita akan beralih kepada bahagian ke-8 infografik, iaitu bahagian yang terakhir sekali, iaitu fasa lewat dewasa bermula daripada usia 60 tahun ke atas. Secara fizikalnya, Ahmad Faizal mula mengalami penurunan tenaga secara normal. Beliau telah mengambil keputusan untuk bersara dan pulang menetap di kampung halamannya di Kedah.
dengan menjaga kesihatan menerusi rutin aktiviti yang ringan. Dari segi kognitif, kebijaksanaan beliau semakin meningkat selaras dengan konsep crystallized intelligence. Konsep ini bermaksud kecerdasan dan kebijaksanaan seseorang itu terbentuk dan terkumpul hasil daripada himpunan ilmu serta pengalaman hidup yang panjang. Berbekalkan kecerdasan inilah beliau banyak melakukan refleksi diri dan menyumbang kembali kepada masyarakat dengan menjadi mentor serta motivator. Akhir sekali, perkembangan emosi dan sosial Ahmad Faizal pada usia senja ini dipandu oleh dua teori utama, iaitu krisis integriti versus despair, ataupun dalam bahasa Melayunya integriti lawan putus asa, oleh Erik Erikson, dan aktiviti teori atau teori aktiviti. Teori Erikson pada fasa ini menerangkan proses di mana individu merenung kembali sejarah kehidupan mereka. Jika mereka berpuas hati dengan pencapaian hidup, mereka mencapai integriti. Tetapi jika imbasan itu dipenuhi dengan kekesalan, mereka akan berasa berputus asa. Ahmad Faizal berjaya mencapai tahap integriti kerana beliau sangat bersyukur dengan kehidupannya dan berjaya memperoleh ketenangan. Walaupun kadang-kala timbul rasa sedih apabila mengenang pengorbanan masa lalunya. Beliau juga mengaplikasikan aktiviti teori yang menyatakan bahawa warga emas perlu kekal aktif dan bersosial untuk mengekalkan kesejahteraan mental dengan terus berbakti kepada keluarga, masyarakat dan agama. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya. Bagi bahagian saya serahkan kepada rakan yang seterusnya untuk bahagian rumusan dan refleksi. Terima kasih. Okey, sebagai rumusannya, kami telah menyelusuri keseluruhan perjalanan hidup Ahmad Faizal bermula daripada kelahirannya, melalui zaman kanak-kanak, alam remaja, dewasa sehinggalah ke fasa persaraan beliau di Kulim Kedah. Daripada analisis ini, kami dapat merumuskan bahawa perkembangan manusia bukanlah sesuatu yang berlaku secara terasing tetapi merupakan satu proses yang saling berkait antara satu sama lain. Dari aspek fizikal, kita dapat melihat perubahan yang berlaku secara berperingkat daripada perkembangan awal seperti kesihatan semasa lahir dan kemahiran motor ketika kecil sehinggalah kepada perubahan normal seperti penurunan stamina pada usia lanjut. Seterusnya dari aspek kognitif pula, Ahmad Faizal menunjukkan perkembangan pemikiran yang semakin matang bermula dengan pemikiran asas ketika kanak-kanak, berkembang kepada pemikiran yang lebih logik semasa remaja dan akhirnya mencapai kebijaksanaan serta kematangan dalam membuat keputusan pada usia tua. Manakala dari aspek psikososial, berdasarkan teori Erik Erikson, kita dapat melihat bagaimana beliau berjaya melalui pelbagai cabaran kehidupan seperti membina hubungan kekeluargaan yang baik, memberi sumbangan kepada masyarakat melalui kerjaya dan akhirnya mencapai ketenangan serta rasa bersyukur terhadap perjalanan hidupnya. Itu saja. Terusnya kita beralih kepada refleksi. Untuk refleksi pula, kumpulan kami memahami bahawa setiap peringkat kehidupan manusia mempunyai cabaran dan pengalaman yang berbeza untuk membentuk personaliti seseorang dari kecil sehingga dewasa. Di samping mendapat sokongan keluarga, terutama ibu bapa, yang merupakan perkara yang sangat penting dalam membentuk keyakinan diri, emosi dan nilai kehidupan seseorang individu. Selain itu, kumpulan kami juga menyedari bahawa pengalaman pahit seperti dibuli, kesusahan hidup dan tekanan keluarga boleh menjadi sumber kekuatan untuk terus berjaya dihadapi dengan sabar dan tabah. Untuk melihat bahawa pendidikan memainkan peranan besar dalam mengubah kehidupan seorang, ia menjadi lebih baik serta membuka peluang untuk mencapai cita-cita. Selain itu, kami juga belajar bahawa sikap rajin, disiplin dan tidak mudah berputus asa merupakan kunci utama kejayaan dalam kehidupan. Dan akhir sekali, infografik ini memberi pengajaran bahawa setiap cabaran hidup sebenarnya mampu membentuk seseorang menjadi insan yang lebih kuat, tabah dan berjaya pada masa hadapan. Sekian sahaja itu perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Okey, terima kasih pada kumpulan yang ketiga. Kita ada lagi